Bagi saya tu memang ada banyak perubahan lah. Kita ada try cuba dulu. Tapi dia kena rasa nyeri. Kan? Manis dia macam mana. Ni dengan Quran memang jarang kan. Tapi Alhamdulillah Allah hadirkan sahabat saya tu kenalkan Quran tu dekat saya. Alhamdulillah dalam masa sebulan kat 100 lebih perkataan dah. Bagi saya tu memang ada banyak perubahan lah. Daripada dulu tak baca Quran, jaranglah baca Quran. Sekarang ni Alhamdulillah dah start baca Quran, pegang Quran. Walaupun tak hari-hari tak apa kita cuba kan. Bahagian yang saya suka dalam Quran ni, to be first. Yang kedua dia punya UI dia, sistem AI dia. Bagi saya tu powerful lah. Sebelum ni saya dah ada guna banyak app kan. Tapi dalam Quran ni dia punya AI tu baru detect kita punya kesalahan kat mana kan. Kita punya ketihan macam mana dia boleh detect. Okay, macam saya ni muda lagi kan, baru 25. Saranan saya lah untuk generasi yang muda ni kan, perlulah guna Quran. Try cuba kan. Sebab kita ada try cuba dulu. Rasai manis dia macam mana. Saya nak cerita tak boleh, tapi dia kena rasa nyeri. Kan, manis dia macam mana. Tak rugi pun, memang takkan rugi. Kita nak kenal bahasa Allah ni. Langkah pertama menggunakan aplikasi Quran, tuan-tuan terus lakukan pendaftaran dengan masukkan nama dan nombor telefon, sediakan password, kemudian tuan-tuan terus boleh belajar dengan memulakan dengan surah An-Nas.